Okey, kita sekarang berada di Teluk Intan dan di belakang saya nampak Menara Condong Teluk Intan. Jom kita lihat. Assalamualaikum, selamat datang ke Menara Condong Teluk Intan. Kami buka pada jam 9 hari Isnin sampai hari Jumaat, 9 pagi sampai ke 5 petang. Kalau hari weekend, Sabtu Ahad ataupun cuti umum, pukul 9 pagi hingga 6 petang. Terima kasih. Baik, kita sekarang berada di dalam Menara Condong Teluk Intan. Selalu kalau saya datang sini memang tutup, tak boleh masuk. Tapi hari ini nasib baik sebab dia pada hari yang biasa tak ramai orang. Kalau mungkin hari Minggu atau hari cuti dia ramai orang ya. Okey, sekarang di dalam Menara Condong Teluk Intan. Jam ni bangunan ni dibina 1885. Berusia 140 tahun bangunan ni. Dia bangunan Menara Condong ni cuma special dia tangki air ke atas dengan jam sekali. Kalau siapa-siapa yang datang Menara Condong ni mesti kena naik Menara Condong sebabnya keunikannya batu dan kayu dia. Kayu dah berusia 340 tahun. Itulah dia mengatakan Menara Condong special untuk orang-orang Teluk Intan dan orang-orang yang sanggup datang tengok Menara Condong. Terbaik bang. Terima kasih. Juga ni timbangan dia untuk air penuh, hati air. Timbang ni lah. Okey, saya saja diberitahu bahawa dulu tempat ini ialah tapak rumah lah. Jadi zaman dulu tu masa nak buat dasar atau foundation tu dia korek tanah kan. Lepas tu dia letaknya apa? Penimbang. Penimbang. Dia kiranya dia korek tanah, dia korek lubang macam kolam. Lepas tu dia buat tapak gajah. Orang panggil tapak gajah lah. Sebabnya dia daripada bawah tanah. Itu dia buat bin daripada bawah ni naik sampai ke atas. Sebab bangunan ni dia boleh mendap ke kanan sebab kedudukan tanah dia lembut. Cuma nak tanyalah. Ada ke penampakan lah. Di sini adakah macam hantu ke apa-apa? Dulu masa awak kerja dulu kawan-kawan adalah sini lah. Dia kira berkawat kat atas. Berkawat? Jepun? Itu tak pasti ya. Dia masa tu malam lah lepak kat sini. Mistik dia dah itu je lah. Kita lepak kat sini. Dengar daripada buat pesta bola, World Cup. Ingat? World Cup bola masa tu Argentina lawan apa masa tu. Dia boleh buat ni. Tiba-tiba bunyi kedengung macam berkawat. Kat dalamnya? Kat dalamnya kita kat dalam ni. Benda kat atas. Berkawat kat atas.
ketuk atas tu. Oh, masa zaman Jepun dia buat markas kat sini ya? Ini kira zaman Jepun lah bang. Oh. Dulu Jepun pernah buat camp ni. Sebelum dia nak belah kan. Tu nasib baik dah masa tu dia buat camp tu. Contoh rumah api, dia tinggalkan bom ke 2-3 biji, habislah benda ni. Bom? Mungkin dia dah last, dia pernah belah. Dia tinggal bom ni betul kan lah. Oh. Zaman Jepun dia kan kira dia mesti nak habiskan tempat-tempat dia buat kan. Macam tu lah. Setulah ada yalah bangunan dah 140 tahun bang. Mesti ada mistik dia. Yalah. Dia bangunan lama tapi puncanya dah okey sikit, dah tak ada apa sekarang, kita tak ada apalah. Ada orang masuk. Dia macam-macam orang masuk, lepas tu kayu dia pun dah hidup balik. Dulu kayu dia murah sebab dia kosong. Dia akan boleh repot. Macam orang-orang masuk, dia dari kayu ni dia menciceri. Kalau balik hati macam kayu dia. Cantik kayu dia. Posir dia kayu dia. Dia hidup balik. Dia macam orang manusia ni lain. Kita naik atas, orang macam-macam orang masuk. Kalau kita tutup dia setahun, 2 tahun, dia akan jadi macam murah lah. Sebab dia kayu dia kan. Itu dia special dia. Hidup maju lah. Kita menaiki Menara Condong. Okey, kita sekarang berada di tingkat 1 kalau tak silap saya, di Menara Condong Teluk Intan. Dan di sini kita nampak bahawa pemandangan di semua kawasan di sekeliling 360 darjah ya. Cuba kita lihat. Kepala jaga, kepala. Yo. Dia ada 3 kunci. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini beza kunci dia. Kita dah lepas kunci dia. Kita setting balik jam ni. Waktu dia kita berhenti kan ni jalan kan? Kebiasaan. Berhenti batu ladung. Kalau kita berhenti batu ladung ni, jam ni akan berhenti lah. Kita akan setting balik dia punya waktu. Dah setting balik, dah siap semua. Kita akan jalankan balik dia punya saat tu. Batu ladung ni. Ini kerja punya jantung lah ni. Kalau tak bergerak jantung ni, jam ni tak jalan. Jam ni usia 130 tahun. Jam ni. Ada 3 kunci. Oh, tu yang tergantung-gantung saya nampak kat bawah ni. Macam ni kunci tu. Ladung dia. Ladung dia. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Special dia bunyi 15. Okey, ni saya bunyi ni.
Dengar bunyi pukul. Kucing dia ni. Abang kena tutup dulu kau penting. Kena tengok sini. Abang kena ke sana. Ngadap depan. Abang beri. Jangan dayung. Lagi. Okey, cukup. Abang dah rasa berat je kan? Abang cabut ni. Abang pergi belah sana. Masuk sini juga. Dia ada 2 kunci. 3 kunci semua. Okey, ni abang tolak ke depan. Relax je. Tadi sempit. Okey dah, cabut. Abang kasi balik. Yang ketiga pula. Sebelah tangan boleh. Ni. Sebelah tangan. Okey dah. Cabut. Settle, dia abang dah kunci dah settle ni. Dia mengatakan pukul 10.30. Bukan siapa bang, kita buat lagi, tak masalah. Kita boleh buat dia. Dia 10.30 lah. Dia 10 suku 2 kali bunyi. 10.45 dia jadi 4 kali bunyi. Dia berbeza tadi tu. Abang tahulah. Dah sekarang pukul 10 suku, 10.30. Itu beza dia. Kalau kata nak berbunyi terus bang, kau pilih cara dia. Kepah hanya. Lantak lah sampai 4 kali bunyi.